Pagi ni kita plan ke GS35 dulu, yang paling hampir dengan kita, di Singiro katanya. Di sana nanti kita cuba cari makanan sikit untuk pagi breakfast dan kita meneruskan perjalanan. So destinasi seterusnya nanti kita akan, Abang DJ akan update di mana kita akan pergi. Okay, jumpa lagi. Kita dah mula bergerak. So hari ni lewat sikit lah bergerak, sebab 65 kilo saja macam yang Abang DJ cakap tadi. Cuma di sini pagi ni kita Encik Asri kita ni, Mak Asri kita ni tak apa nak sihat. Mungkin dia kata dia ada lemau sikit lah masa roya, salah makan tu. Tak apalah, apa-apa pun kita start. Kaya dulu lah, tengok macam mana nanti. Baik. Ni adalah laluan kawasan taksi dia orang. Pagi-pagi lah, tak pagi ni, tengah hari ni ada yang jogging. Panas hari ni, cuaca pun sejuk sikit lah, panas lah. Kita dah masuk ke kawasan perindustrian Mongyong City. Kawasan Mongyong. Allahu Akbar. Mongyong. Kita masih di laluan kayu basikal ni. Cuma okey, nampak sebelah kanan ni ada pokok-pokok apple dan juga kawasan padi. Di bahagian Korea Selatan ni, Abang DJ perasan diorang suka bercucuk tanam. Besok 85. Cucuk tanam untuk kalau awak tak awak apple, antara dia cili, pokok cili, pokok bayam, kalau nak tarik padi, lagi. apa lagi pokok yang ada, labu, pernah kita jumpa, pai, buah pai. Pukul 5.30 penam. Itu adalah tanaman-tanaman yang Abang DJ nampak lah. Yang lain tu yang tak pasti pun ada 2-3 je ni. Tapi tanah yang kecil pun dia orang boleh tanam. Dia memang amalkan sektor pertanian. Lebih. Sekarang dah masuk waktu Zohor. Dan sebelah Abang DJ sekarang ni adalah Yonggang River. Yonggang River namanya. Oh, kalau tengok depan takut kawasan bukit. Janganlah menghadap bukit lagi. Telah melalui kawasan kebun orang dengan
semak sama ni. So kami sampai di kawasan ni, boleh kata taman rekreasi lah. So kami punya objektif adalah mencari public toilet dan juga sumber air untuk kita masak kot, dan juga air, masak air untuk minum. Okey di tempat ni. Tu apa tu ni? Itu tu macam okey Chop. je, macam tandas je. No. Ni simbol ni. Certificate center 3 kilo lagi. 3 kilo ni. Ha. Ai. Certificate ni center ni. Okay, ni peta dia. Kita kat sini. Jadi distance dia, nak sebut perkataan dia tulis complicated sangat. Lebih kurang lah, pandai lah. Nanti kita kira balik apa maksud dia. Alright, jumpa lagi. Menghadap bukit cok. Aduh, ini bukan main-main ni, radius dia ni. Dia berhenti kat tepi ni. Tak boleh. Tak boleh apa. Berat weh, berat. Allah. Dulu lah. Jalan ni tak boleh. Boleh, sama je. Kita nak menuju ke Sangpong Ro. Sangpong Ro, dia punya destinasi. Tapi sebelum tu, tak jauh dah tempat kita chop pasport basikal kita. Dia dekat ni je katanya. So tu maklumat 100 meter. 100 meter lagi. Tak jauh dah, 100 meter. Certification center. Right. Sangpong Ro. Sambung. Bawah BBC je. Ni. Ki. Baik, nampak. Ada air? Tak ada air tak? Okay, kita dah sampai pit stop ni. Di sini kita nak sharing sikit. Ini adalah freezer di mana dia orang jual air batu ataupun air kosong di tempat awam. So di sini adalah tabung dia. So kalau satu botol 1000 won. Jadi ambil satu, masukkan duit ke dalam ni satu. Jadi tinggal siapa-siapa nak main dekat sini, nak minum air, air sejuk. Air yang dibekakan sejuk. Ni ada, ni rosak. So itu saja freezer. Allahu Akbar. Sejuk. Sejuk.
satu kawasan. Abang DJ nak share korang ni, ada satu jabatan tu dia punya reka bentuk dia basikal. Mana sekejap ya. Ini kawasan-kawasan dia. Sebab dia punya bentuk design dia punya parapet bridge dia tu, dia buat struktur besi menggunakan reka bentuk dia penunggang basikal. Okay. Sini kawasan bukit pula. Sini kita tiba di Sangju Bicycle Museum. Ni kita duduk kat museum basikal. Ni first time Abang DJ jumpa museum basikal. Ada orang lambat lah. Abang DJ lambat tadi. Wah, cantik. Tak tahu, kita tanya dulu. Okay, kita berada di Museum City of Bike Sangju. Ni pada tahun 1930 dia orang dah start record dia orang punya track record untuk basikal. Sehinggalah planning dia orang ke tahun 2030. Ni ada papan. So planning. So jadi kita explore dia punya museum dia. Museum dia 2 tingkat ni. Apa yang ada dekat sini? Museum ni berada di Pekan Sangju dan dia percuma untuk pelancong dan juga warga tempatan. Ni rock bike yang lama ni. 박상원 선수가 우승하면서 자전거 분위기로 자전거의 기쁜 이전이 시작된 승리입니다. 프랑스에게서 나오죠. Ini macam mana nak naik? Kayu tu okey, dah panjat naik. Masa nak stand dia tu, masa bila ni? Hebat. Ini antara rekod simpanan basikal dia orang. Oh ni Baron. Boleh baring lah. So 1790 dia orang dah design basikal dia orang. Ni bentuk dia. 1817 dah pindah ke design macam ni. Dia buat daripada kayu. 1839. Tapi macam mana pergerakan ni tak pasti. 1870. 1877 barulah nampak dia ada gunakan rantai besi kat sini. 1877. Seterusnya 1885 okey dah nampak design basikal macam normal lah. Ni dia orang ada ni bateri. Sini ada bateri tu. Sebab tu orang Korea Abang DJ puasa ada bantuan bateri. Kita punya perjalanan berapa kilo total? Hari ni? Hari ni ha? Hari ni 58.
Baru dia tak ingat. Kalau nama tak ingat. Kita area nak donggang. Ha? Nak donggang. Nandambo. Sanju. Sanjubu dah kita lepas ya? Sanju. Sanjubu. Sanjubu apa? Pilih lepas. Sanju ni. Sanjubu. Jubu ke? Nama dalam itu Sanjubu. Jubu. Dah kilo. Sanju apa? Sanjubu. Sampai lagi kot. Kau kata aku Sanju kan? tahu lah. Ni pun Sanju. Macam pernah baca dia punya. Yalah ni Sanju Ni juga. Sanju juga. Ini Sanju juga. Yalah mungkin daerah. Tak boleh, laju sangat dia cakap. Bukan. Okey, Halal. letak kat tu. Halal. Dia Muhammad dia bertanya halal. Kontak. Kau Okey, ni okey. aku kecil besar aku tengok kau ni. Dia tanya tak pakai marah. Halal lah jadah apa. Just a moment. Ya. Cakap. Okay. Kan. Oh, nak ambil Dia ambil gambar. Ah. Okay, kan. Yes, we are. Alright, here we are. Okay. Alright. Malaysia 사랑해요. Yeah. Thank you very much. 코락 수도가 말레이시아가 콜람푸른가? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. 오케이 말레이시아. Malaysia. Kuala Lumpur. Malaysia. Malaysia. 오케이. Malaysia. 오케이. This. 오케이. Yeah. You are? Malaysia. You are? No. We are here. We come from here. Kuantan. 관타이. Kuantan. 관타이. We are same place. Same. Brother. Brother. 16 Yeah, 60. Okay. Umur sama. 66 ha? Wah. Very good. No. Very strong. My friend 첨봉 MTB 클럽. MTB Club. Okay. Oh, dia buat Baik. MTB. MTB. Ha? Korea ni dia suka healing. Dia sanggup bayar mahal semata-mata untuk healing. Dia tak excited untuk nak mandi ke apa. Okay, kita lebih kurang dalam range 500 meter lagi di stop untuk chop seterusnya. So ni ada salah satu dam, kawasan dam Empangan. Design Empangan dia punya dinding tu pun design basikal. Dia punya corak dia lukis. Bukan lukis lah, dia susun atau dia punya konkrit tu kan. Dia nampak lebih dekat kot. Sekejap. Ni dam dia. Nampak. So next location kita nak ke Jungdonggyo. So ini post station untuk Sangju Bau. Okay. Kita ke arah sana pula. Cantik padang bola dia. Oh. Dah macam akademik padang bola dia. Tiga bandar je. Fasiliti yang disediakan padang bola antaranya tepi sungai. Kita masuk ke kawasan
mendaki bukit. Dia lambat masuk. Memang betul lah jawabnya. Ui. Okey dah. So, laluan ni pun sama juga. Macam semalam, petang semalam dia masuk ke kawasan kebun orang. Dia suruh pelancong-pelancong explore kawasan pedalaman dia orang macam mana. So inilah pemandangan kita sebelah kiri ni adalah kebun. Kanan ni alang lah, hutan. Okey. Sikit lagi. Lihat tu. Lihat tu. Ni apa? Nafai ikut mulut. Nafai ikut mulut. Hello Abang DJ kayu turun bukit. Lalu ke kandang lembu ni, tiba-tiba kena sengat apa ni? Ingat. Perlu sekejap kena mengingat. Okey lah. Jangan demam sudah. Okey buat. Okay, kita akan terus jalan je. Okay, sebelah kanan Abang DJ merupakan kawasan matahari terbenam. Sekejap lagi ni lebih kurang dalam 45 minit lagi matahari akan start turun lah. Kat sini akan jadi gelap lah. So ni dah view pada ketika ni lebih kurang jam 5.28, 5.30 petang di sini. Okey. Tenang. Itu je boleh cakap. Cakap tu kat sini. Kat sini. So yang ni nak tunjuk sikit lah kesan kena penyengat. Tahu penyengat. Hujung penyengat. Buka sikit. Kalau kena lebah ketubuhan. Demam. Ada ekor? Ada dia? Ada sanit rasa ada. Tak tahu sebenarnya. Tinggal tu bekok kalau tak cocok dulu lebih. Kalau tak awak rasa gasar kat tangan. Ada? Tak ada? Tak ada. Nak cabut. Kita disampai di tapak perkemahan awam ataupun lawan kawasan taman rekreasi. So kita planning nak kemah di sini lah sementara ni. Dah sebelum masuk waktu sejuk dan juga malam. Jadi kita prepare awal-awal. Okay? Tengoklah. Apa-apa ni saya Abang DJ update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah keadaan di kem Abang DJ waktu malam. So bila dah nak masuk tidur ni, ni dengan tilam angin sebelah kiri ni. Kemudian ada sikit barang-barang yang penting lah Abang DJ simpan, di mana pasport, drone, apa lagi, 360 gadget-gadget Abang DJ, kemudian power bank dan juga dokumen-dokumen penting lah, yang mana kita perlu simpan lah di dalam kemah. So pakaian semua Abang DJ tak keluar dulu sebab nak masuk semua pack sangat ni, tak boleh nak bergerak nanti susah. Jadi bag pun kali waterproof. So kalau embun tu tak ada apa lah. Kalau hujan pun insyaAllah kita harap tak ada apa lah.
So inilah keadaannya bila duduk dalam kemah ni. Sebab suhu dah kat luar sana apa ni tadi dalam 18. So mungkin akan drop ke 13 pagi ni. Jadi ni pun dah masuk pukul 10 malam di sini. Ni ada dulu lah. So perjalanan kita maybe ke 80 km lebih. So perjalanan esok kita tengok balik perjalanan esok apa yang akan kita pergi. Hari ni punya situasi, alhamdulillah di penghujung tadi ada bukit sikit. Dan esok punya perjalanan, kalau tengok pada di sini, kita akan bergerak dalam 83.1. Daripada Sangju ni kita akan menuju ke Daegu, dekat daerah Daegu. Dan dia punya perjalanan esok tak adalah climbing teruk sangat lah. So far insyaAllah kita akan catch up sebelum petang esok. Dan esok planning kita pun masih lagi di Y Camping. Dan seterusnya esok pun kita plan apa pula yang nak buat. Right, jumpa esok InsyaAllah. Dan nanti Abang DJ update nanti. Right, Assalamualaikum.